Grayson Waller yang buat ala-ala pipe bomb CM Punk. Wow, sampai kena mute dia punya mic Bayley, betul ke dia akan tinggalkan WWE? Ilya Dragunov dan juga Jordynne Grace telah ditamatkan kontraknya, betul atau tidak? Dan last sekali, schedule Roman Reigns selepas SummerSlam sehinggalah ke Money in the Bank. So what up, welcome to So what up, welcome to So, Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Hak Usul. Yang mana-mana baru sampai, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan bell notification tu sekali, supaya nanti kalau aku ada keluarkan video baru, maknanya dah terkeluar di atas notification korang itu. Sorry geng, kalau korang rasa suara aku macam cover-cover sikit, sebab kalau korang tengok jam sekarang pukul 3 pagi. Sebab aku ada plan something lah untuk channel Hak Usul ini. Sebab dan aku plan untuk macam why not kita shoot pagi, sebab malam memang aku akan busy gila. So pagilah aku ada masa. Selalunya aku nak shoot lepas subuh macam tu lah, sebab selalunya pagi dalam pukul 5.30 aku memang dah bangun, sebab aku nak set up and aku nak pergi gym apa semua kan. So aku dah schedule balik aku punya jadual pergi gym apa semua. And then adalah masa-masa untuk aku shoot video and shoot beberapa content untuk TikTok dan juga YouTube. So kalau korang dengar suara aku agak cover-cover ni, maksudnya aku shoot pagi-pagi buta lah kan. Kalau aku meriah-meriah tu, maksudnya aku shoot malam. So ini adalah salah satu mungkin projek yang aku nak buat juga dalam Hak Usul ini, yang di mana setiap Jumaat mungkin, tapi dulu aku setiap Jumaat nak buat apa namanya tu, di sebalik wrestler kan, tapi sambutannya tak berapa nak ramai sangat. So aku rasa lebih better aku buat news ataupun berita yang tengah hangat diperkatakan setiap minggu tu kan. So macam minggu ini ada beberapa berita yang aku rasa kena cerita dengan korang. Dan at least daripada aku shoot dekat TikTok, biar aku shoot kat sini dalam 3-4 video dan aku crop masuk kat TikTok kan, sama je. Sebab YouTube ada kecing-kecing lah kan. Macam TikTok aku just dapat buat nama aku kat situ saja. So balance lah. So kat YouTube aku dapat buat, dekat TikTok aku dapat buat. So ada beberapa news ni aku boleh crop, aku akan masuk kat TikTok lah kan. Cing. So untuk video hari ini, apa yang kita nak sembang, berita apa yang hangat diperkatakan sekarang ini. First sekali aku nak sembang mengenai Grayson Waller yang buat ala-ala pipe bomb CM Punk. Wow, sampai kena mute dia punya mic Betul, agak panas juga. Aku nak cover dekat TikTok sebenarnya, tapi disebabkan aku dah plan nak buat macam berita WWE ni kan, ada news setiap ujung minggu. Bukanlah ujung minggu, mungkin aku akan up setiap Jumaat lah kot kan. So Sabtu Ahad punya cover punya berita tu kita akan cover minggu depan tu. Seronok lah sikit. So lepas tu kita ada rumours yang di mana Bayley, betul ke dia akan tinggalkan WWE? Tu persoalannya. Lepas tu berita seterusnya kita ada Ilya Dragunov dan juga Jordynne Grace telah ditamatkan kontraknya, betul atau tidak? Itu yang kita akan bincangkan dekat dalam video kali ini. Dan last sekali, schedule Roman Reigns selepas SummerSlam sehinggalah ke Money in the Bank. Itu yang kita akan bincangkan di dalam apa kita nak panggil segmen ni Korang boleh tolong aku boleh komen segmen ni, apa yang kita nak buat, apa nama segmen yang sesuai, yang aku bagi kita konsep dia konsep dia kira macam aku nak sembang berita news. News berita tu sama lah kan, apa yang berlaku sepanjang minggu ni. Aku pun tak ada nama segmen ni lagi. Ada beberapa nama tapi macam tak kena kan. Cuba korang komen sikit nama apa yang sesuai aku nak letak segmen ni kan. So jom, tanpa kita melengahkan masa lagi, let's go. So first kali aku nak sembang mengenai pipe bomb yang dibuat oleh Grayson Waller. Betul ke ini adalah luahan perasaan Grayson Waller tu sendiri? Okay, kita tahulah WWE ni scripted dan benda ini bukanlah real.
nak kata betul-betul dia tembak WWE, tak kot. Sebab kalau aku rasa dia tembak WWE, Grayson Waller memang akan kena something lah. Tapi kita hanya dapat tengok dia NXT hanya menutup mic dia sahaja. Cuma itu untuk gimmick supaya Grayson Waller punya promo itu akan diperkatakan. Macam sekarang ni lah kita perkatakan, betul ke Grayson Waller ni buat pipe bomb sama macam CM Punk, tapi CM Punk tu real punya kan. Lepas tu dah tak muncul lah. Tapi kita dapat tengok selepas je Grayson Waller tu pumpang cicap, hujung-hujung NXT tu dia datang untuk kita menyelit lah untuk NXT champion kan. Dia macam nak ada beef dengan sekarang ni yang pegang NXT champion Tony D'Angelo, dan juga pendatang baru, siapa namanya Cruz Montana, tak silap aku, daripada NXT kan. Baru nak set up Tony dengan Cruz tu dekat NXT punya PLE seterusnya, tiba-tiba terselit lah Grayson Waller. So apakah poin-poin penting dalam promo yang membuatkan nama Grayson Waller itu diperkatakan? First sekali adalah, aku dah tulis siap-siap, dia mengaku di mana 2 tahun kebelakangan ini WWE hanya memberikan satu penghinaan untuk dia. Dia kata dari start Netflix punya era lah, dia kata aku ni 2 tahun kebelakangan ni hanya macam tampilan saja, bukan tampalan lah, dia macam karakter bodoh je bagi aku. Yelah, kalau kita tengok tahun lepas pun dia digandingkan dengan New Day. Sebelum tu dia dengan si Austin Theory kan, dekat A-Town Down Under. Lepas tu dia masuk sekejap ke dalam Raw, and then si Austin Theory injured, Grayson Waller jalan seorang. So Grayson Waller jalan seorang, tak tahu apa halu tuju Grayson Waller punya karakter ini. Dia disumbatkanlah ke dalam New Day untuk menjadi members ketiga, tapi itu pun dah menjadi macam jobber je kan. Match asyik kalah. Dia orang berfeud dengan siapa, tak silap aku, siapa Penta, tak silap. Yelah, dengan Penta kan. Penta lawan dengan si Kofi Kingston, lawan dengan Grayson Waller, lepas tu dengan Xavier Wood. Itu je lah dia punya storyline. Sampailah satu tahap New Day tidak menyambung kontraknya, hilang si Grayson Waller ni. Dan sebenarnya aku ada dengar rumours yang nama Grayson Waller ini dah ada dalam list untuk dirilis tahun depan. Tapi tu aku tak tahulah sesahih mana orang kata rumours itu, dan sesahih mana yang aku nampak nama-nama tu lah. Ada lagi beberapa nama yang aku tak nak sentuh lah. Nanti kalau benda tu agak serius baru kita akan perkatakan. So seterusnya dia kata Netflix hanya memberikan ad break komedi act sahaja untuk si Grayson Waller ni. Dia hanya keluar dekat iklan-iklan. Sebab kan kita tahu kalau korang tengok Raw, SmackDown, dia akan ada iklan 3 minit tu kan. Kadang-kadang dia letaklah iklan, kadang-kadang dia adalah letak macam si Jackie Remount interview wrestler. Lepas tu mungkin diorang akan wrestler tu akan keluar dekat entrance, hanya bercakap dalam 3 minit, itu sahaja. Karakter development Grayson Waller ni tak dipergunakan dengan betul dalam WWE ni. Itu yang diluahkan lah. Dia kata hanya patutnya aku menjadi main event ataupun menjadi something lah, push untuk mid carder ke apa ke kan. Tapi WWE hanya nampak aku ni sekadar komedi sahaja kan. Apa guna R-Truth, apa guna Danhausen. Tapi Danhausen belum muncul lagi lah tahun lepas kan. Lepas itu dia mengecam bekas partnernya Austin Theory dan memanggilnya Marty Jannetty. Wah, ini agak panas jugalah. Sebab kita tahu kenapa Marty Jannetty ni selalu sangat keluar daripada mulut-mulut, khususnya dalam tag team division ini. Okay, kalau korang nak tahu, Marty Jannetty ni merupakan partner untuk Shawn Michaels dulu. Okay, bila diorang berpartner, Shawn Michaels ni lebih menyelah daripada Marty Jannetty ni. Betul, Marty Jannetty nama sebutannya, pernah kalau aku salah minta maaf lah So bila macam tu, dia Shawn Michaels ni lebih depan daripada Marty Jannetty ni. Lama-lama Marty Jannetty ni dia jadi slow and hilang macam saja. So Shawn Michaels ni makin menyelah daripada tag team division, dia terus menjadi main event.
So disebabkan itulah, kalau korang dengar sebelum ni Becky Lynch ada mengeluarkan nama Marty Jannetty ni masa ada feud dengan Io Sky, tak silap aku. Dia kata Rhea tu Shawn Michael, Io Sky ni hanya sekadar Marty Jannetty. Kau tak payahlah nak berhia-hia sangat nak push Intercontinental ni. Tahun lepas ke awal tahun ni, tak silap aku. So si Grayson Waller ini mengatakan yang Austin Theory tu hanya sekadar role-nya sebagai Marty Jannetty. Dia nak acah-acah Shawn Michael lah kan. Sebab dia ada sini-sini Shawn Michael juga. Sebab kita kan Shawn Michael kan dia adalah yang cover NXT kan. Lepas tu Austin Theory sekarang ni dekat main event, dekat main roster tengah top kot kan. Dia ada storyline yang best untuk division, and then proper storyline lah, and then ada banyak ending kan. Lepas tu diserap masuk Maxine Dupri pula. So perfect storyline untuk Austin Theory. Cuma tu lah, kita tahu Austin Theory dulu lagi dipush kau-kau oleh Vince McMahon. Cuma tu lah, sekarang ini Grayson Waller mengambil keputusan itu ataupun mengambil Austin Theory itu untuk menjadikan satu batu loncatan supaya dia dapat lagi naik. Sebab kita tahu Austin Theory sekarang tengah menyelah dekat Raw. Apa kata aku guna nama kawan baik aku untuk dapat engagement lah kan. So lepas tu ini agak panas sedikit disebabkan dia mengatakan yang division NXT untuk men agak lemah, malas, terlalu selesa, dan dia mengaku women division untuk NXT lagi power. Bagi pendapat aku, betul-betul. Kalau korang tengok untuk NXT punya show balance tau, men's dan juga women. Women punya match kadang-kadang boleh jadi main event. Jarang berlaku dekat main roster kita. Selalu main event mesti yang match kau-kau, lelaki punya lelaki. Untuk menjadi main event pun tengok pada ni roster tu siapa. Mami dengan Io mungkin boleh jadi main event punya penutup. Lepas tu kalau nama-nama besar, Becky Lynch ke, tapi tak silap aku Becky Lynch tak ada pun pernah menjadi main event dalam 2 tahun ni lah. Yang kebelakangan tak silap aku pernah je ada. Untuk sekarang ini, kalau kau tanya aku untuk NXT, betul, women division lebih menyerlah daripada men punya division. Bila je dia bawa masuk roster-roster baru macam Naraku, lepas tu alamak siapa yang badan besar tu aku lupa, Mason Rook, diorang ada karakter diorang tersendiri. Tapi aku tak tahu kenapa diorang tak pandai nak gunakan diorang punya talent tu tau. Bila je dia masuk, diorang masuk, semua nak push dekat men's punya NXT, main title lah NXT. Macam Mason Rook, Cam Hendrick nama dia. Cam Hendrick, semua nak push ke NXT. Let lu, kau baru masuk, slow dulu. Lala sekarang ni apa jadi? Dah jadi main title tak dapat, berkecamuk kau buat feud sendiri. Patutnya start dengan feud sendirilah kan, dengan feud roster NXT yang tengah naik apa semua ni kan, dengan Trevor Hyde, kau boleh berfeud dengan dia ke. Lepas tu Shiloh Hill, korang boleh feud dengan dia. Macam si Tristan Angel tu bagus, dia feud dengan Shiloh Hill untuk naikkan nama dia. Macam Mason Rook, tu memang namanya tengah best lah. Sebab mula-mula dia pergi bantai Tony D'Angelo apa semua kan. So tapi sampai ke NXT pula. NXT ni lelek lu. Cuma apa yang diperkatakan oleh Grayson Waller mengenai men's punya division dalam NXT ni betul, aku setuju. Cuma dia agak berani lah kan. Kau masuk belakang, buat kena tibai dengan Naraku tu, baru kau ada akal kan. Lepas tu lah sekali dia menyindir lah Cruz Montana dan juga Tony D'Angelo. Dan kalau tengok pada penghujung NXT tu, dia ada selit lah diri dia di antara Tony D'Angelo dan juga Cruz Montana itu. So nampak sangat diorang nak buat triple threat. Ataupun tengoklah minggu depan punya NXT, diorang nak cari one contender, Grayson Waller versus Cruz Monteres ini untuk berlawan dengan Tony D'Angelo dekat Hit, tak silap aku. Hit ke? Aku tak ingat apa nama PLE NXT yang akan datang ni.
So apa pandangan aku rasa ini salah satu opportunity yang baik untuk Grayson Waller menaikkan kembali namanya. Sebab bang, tak downgrade ke bang? Tiba-tiba dia masuk ke NXT, habis tu nak buat apa? Main roster dah terlampau ramai. Kalau kau masukkan juga Grayson Waller tu ke main roster, selit, aku rasa dia akan menjadi jobber yang berjaya saja. Busuk-busuk kan, dia akan masuk dekat slot Danhausen. Lagi busuk nama dia. Baik dia turun ke main roster, turun ke NXT balik untuk dia build up balik namanya, and then besarkan balik namanya supaya dia dapat title-title yang macam ni lah, NXT main title punya champion. Lepas tu mungkin boleh push untuk North American ke, ataupun dia dah menang NXT punya champion ini, so namanya dah besar, boleh naik balik ke main roster. Time tu boleh lah cabar-cabar nama-nama besar. Tengok macam Oba dengan Trick buat. Jangan jadi macam Ricky Sane tu, nampak dah jatuh dah. Orang tak kenal dia lagi. Betul tak? Ricky Sane tu keluar awal tahun, hujung tahun lepas tak silap aku. And then baru beberapa bulan terus naik ke main roster. Macam Oba dengan si Trick tu, tak silap aku lama dekat NXT kan, siap-siap bertukar-tukar NXT champion lagi apa semua. Sebab dia dah kukuhkan diri dia dalam NXT tu. Orang dah kenal dia. So bila dia masuk dekat main roster, orang macam okay. Dan dia ada signature dia sendiri, macam Oba dengan Who dengan gaya jalan dia, Trick William dengan dia punya whoop that trick dia. Macam Trick William, Ricky Sane, kita tahu dia ada lah beberapa signature yang kita akan ingat dia kan, macam Sam apa semua tu. Tapi orang yang mainstream ni, yang main roster punya crowd ni, aku boleh katakan 30 ke 40% je yang lain NXT. Yang lain tu semuanya casual fans kan, hanya sekadar FOMO saja. Okey, itu berita yang pertama. Ambil kau, berita pertama je dah dekat 16 minit lebih. 16 minit, dekat 16 minit lah. So lepas tu kita beralih ke berita yang kedua, yang itu Bayley akan keluar daripada WWE. Alright, belum ada pengumuman rasmi lagi betul ke Bayley akan keluar daripada WWE, tetapi ada beberapa rumours yang menguatkan Bayley akan meninggalkan WWE. Okay, so ini aku dah tulis sedikit, yang di mana first kali yang rumours itu Bayley telah dikeluarkan daripada storyline TV selepas dia diserang oleh Lyra Valkyria. Sebab kita tengok masa dekat PLE Night of Champion tu, bukan Night of Champion, dekat Saturday Night Main Event tu, Lyra bantai dia cukup-cukup tu. Itu memang cara untuk merehatkan customer, merehatkan wrestler kan, ataupun untuk menamatkan careernya. Sebab tu aku tahu, lain macam Lyra bantai Bayley ni, macam something wrong somewhere ni. Mungkin dia takkan keluar beberapa minggu, atau mungkin dia takkan keluar dengan pada masa yang panjang ni kan. Lepas tu namanya dikeluarkan daripada beberapa bahan promosi dekat SummerSlam. Patutnya dia ada promosi dekat SummerSlam, tapi dikeluarkan, yang membuatkan ramai peminat menganggap dia akan dirilis. Nak kata kontrak dia habis, boleh jadi juga, sebab ada beberapa laporan kata kontraknya hanya berbaki beberapa bulan sahaja dalam WWE. Tapi Bayley masih ada ruang untuk renew dia punya kontrak. Cuma tak tahulah sama ada dia nak renew atau tak. Kalau dia tak renew, dia akan sama dengan Sheamus dan juga New Day lah. Mungkin dia tak berapa setuju dengan new kontrak yang TKO dan WWE bagi, dan dia akan buat haluan dia sendirilah. Mungkin pun dia akan sign new contract untuk menjadi scout talent sahaja, duduk di belakang tabir macam mana sekarang ni Bobby Roode. Lepas tu yang siapa tu, Tyson Kidd Tyson Kidd tu ya, tu nama wrestler dia yang aku ingat. So itu hanya rumor sahaja, tapi ada beberapa poin penting yang menguatkan Bayley ini akan meninggalkan WWE. Tapi belum confirm lagi. Kalau ada confirm, aku akan update dekat berita akan video ni. So lepas tu, ini mengenai wrestler release juga, Ilya Dragunov dan juga Jordynne Grace. Kedua-dua nama ini aku sangat looking forward
First Ilya Dragunov dan juga Jordan Grace. Jordan Grace ini bila sahaja dia naik ke main roster, aku macam wow. Okay, memang patut dia naik sebenarnya kan. Patutnya dia naik awal lagi. Aku tak tahu kenapa diorang push Julia, diorang push Roxanne Perez, naikkan si Stephen Verker. Padahal kau ada Jordan Grace ni kan, talent TNA yang sangat-sangat superb sebelum ni. And then bila dia naik, aku macam okay lah, what's next untuk Jordan Grace? Sebab dia adalah salah satu kandidat yang boleh memenangi WWE Champion, Women Champion ataupun Women World Champion. Tapi bila saja dia berfeud dengan Julia untuk US Champion, lepas tu dia senyap saja. Sama juga dengan Ilya Dragunov. Last kita jumpa dia awal tahun hari tu, Royal Rumble. Lepas tu kita dah tak jumpa dia. Ke manakah dia orang pergi? Dan ada satu statement ni yang di mana diorang berdua ini telah ditamatkan kontraknya. Betul atau tidak? Aku akan jawab persoalan tu. So untuk Ilya Dragunov tiada laporan sebab tak ada laporan dia kena tamat kontrak whatsoever. Cumanya dia direhatkan sementara kerana ACL dia datang balik. Sebab kita tahu dia sebelum ni dia injury disebabkan ACL, and then dia return and the join Open Challenge untuk United States Champion. Agak lama juga, agak dalam beberapa minggu dia mempertahankan United States tu sebelum dirampas kembali oleh Sami Zayn kan, tak silap aku. Sami Zayn lah. And then dia hilang macam tu. Dia duduk belakang backstage sahaja, banyak berborak dengan Carmelo pakai suit tu kan. And then dekat Royal Rumble dapat dia tengok dia kena bantai kau-kau dengan si Brock Lesnar. Lepas tu dah tak keluar dah. So untuk report kecederaan dia, yang aku baca, dia direhatkan untuk memulihkan kembali ACL dia. Sebab janganlah release si Ilya Dragunov ni. Dia adalah talented wrestler kot, yang aku rasa yang ada time ni kan. Untuk Jordan Grace pula sama juga, tak ada laporan apa-apa, tak ada kena buang ke ataupun kena pecat ke tidak. Dan ada yang mengatakan kontrak dia bersama WWE still berjalan lagi sehingga Januari 2030. Sebab dia dah ni yang aku baca, dia dah sign kontrak untuk multi-year pada tahun 2025. So dia dah tahun lepas lah. So dia sama kontrak 5 tahun sehinggalah Januari 2030. Tapi tak tahu next storyline dia ke mana hala tujunya. Sekarang ni pun dah lama tak nampak dia kan. Last tak silap aku pun Royal Rumble nampak dia. Aku harapkan lepas SummerSlam ni adalah peluang untuk dia push untuk United States Champion, ataupun untuk mana tahu Sabtu ni dia keluar ke menjadi orang terakhir untuk mengisi slot interim WWE Women Champion tu kan. Kalau aku rasa dia menang untuk interim tu pun aku okey, sebab dia deserve benda tu. Alright, itu untuk Ilya Dragunov dan juga Jordan Grace. So last kali kita punya berita mengenai schedule Roman Reigns after SummerSlam. Apa yang Roman akan buat? Aku tak puas hati sedikit sebab kenapa dia keluarkan schedule Roman Reigns sehingga ke Money in the Bank ini. Dia ada dua pencerahan. Sama ada first, dia akan retain title dia selepas masa SummerSlam ini sehingga ke Money in the Bank, dan Money in the Bank dia akan ada match, ataupun dekat SummerSlam dia akan kalah, di Money in the Bank dia akan mengisi slot dia ataupun dia menjadi kandidat untuk menjadi contender Money in the Bank itu. Sebab selepas SummerSlam dia hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 sahaja, 5 penampilan sebelum ke New Orleans event Money in the Bank. Kau bayangkan SummerSlam habis Ahad ni untuk diorang lah, kita Isnin lah, bulan 8, awal bulan 8. Money in the Bank bulan 10 tau. Dalam bulan 8 ke bulan 9. Okay, bulan 8 dia akan keluar after SummerSlam nanti, Raw after SummerSlam 1, 2, 3. Untuk bulan 8 hanya 3 kali. Bulan 9 sekali saja. And then bulan 10 sekali saja.
So bulan 9 tu hanya keluar sekali je lah. Kan? Dalam 4 minggu tu sekali je dia keluar. So aku rasa itu dia nak set up untuk Money in the Bank punya projek lah. Tak tahulah sama ada dia still retain lagi, and dia jumpa dengan someone, dan the feud kan dia dengan someone, ataupun hujung, aku rasa diorang akan start buat qualifying Money in the Bank. Aku tak rasa minggu after SummerSlam ni, sebab ada gap dalam sebulan lebih. Aku rasa diorang akan start hujung bulan 8 ataupun awal bulan 9 untuk qualifying Money in the Bank ni. Sebab Money in the Bank pun aku tak kata pertengahan jugalah, pertengahan bulan 10, sebab dia 10 hari bulan kan. At least dah nak pertengahan kan. So aku rasa dia orang akan start hujung bulan 8 ataupun bulan 9 untuk qualifying Money in the Bank. So kalau tengok dekat sini, bulan 9 dia keluar sekali. Mungkin Roman menjadi candidate qualifying Money in the Bank, and then dia lulus masuk. Itu kalau sekiranya dia kalah dekat SummerSlam lah. Kalau dia still bertahan lagi, mungkin Isnin nanti after SummerSlam nanti, dia akan ada wrestler yang akan nak feud dengan dia. So siapa? So kita kena tunggulah siapa. Mungkin aku rasa benda tu akan terjawab Isnin after SummerSlam nanti dekat Monday Night Raw, sebab dia akan muncul dekat Monday Night Raw Isnin nanti. Lepas tu bulan 8, 17 hari bulan dengan 28 hari bulan. So aku rasa dia punya perjalanan ni, schedule ni hanya untuk set up dia dengan opponentnya tu untuk ke Money in the Bank. Ataupun aku cakap kalau dia kalah dengan Seth, mungkin dia nak build up dia punya masuk qualifying match untuk menjadi candidate Money in the Bank. Tapi aku tak rasa Roman selayaknya ada dalam kancah Money in the Bank tu kan. Sebab dia dah main roster kot, ataupun dia dah menjadi mega star kot. Dia tak perlu kot banyaknya kot Money in the Bank punya briefcase tu. Tapi tak tahulah, tengok macam mana WWE nak rancang dia. Patutnya tak perlu pun WWE keluarkan schedule ni dulu, sebab mungkin kita dah boleh predict yang Roman akan retain title tu. At least kalau pun nak bagi pun lepas post show lah kan. Lepas post show mungkin Roman kena interview, Roman bagi tahulah yang dia akan muncul sekian. Lepas tu baru ada WWE terus keluarkan schedule dia. Tak perlu nak rushing macam ni kan. SummerSlam pun belum start lagi kau dah keluarkan macam ni. So orang dah boleh predict dah. Dah lah keluar 5 kali je sebelum Money in the Bank. Apa benda kan, kata full time, apalah kan. Alright, itu je lah kita punya news untuk minggu ini. Kalau ada lagi news yang menarik untuk aku kupaskan, korang boleh drop komen dekat bawah. Nanti aku akan buat study sikit, baca-baca sikit betul tak betul rumours tu. InsyaAllah minggu depan aku akan masukkan orang kata news itu dalam kita punya segmen ni. Apa nama segmen ni kita nak letak korang boleh komen. Nanti kalau ada nama-nama yang best, aku akan terus letak nama segmen tu. Okay, alright, itu je kita punya berita yang panas sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Esok insyaAllah Ahad insyaAllah kita akan buat watch along untuk WrestleMania. Tapi itu aku akan buat kat TikTok lah, yang aku rasa fan-fan yang layan aku dekat YouTube ni kebanyakan daripada TikTok. Tapi yang baru sampai daripada YouTube, Assalamualaikum, saya Hang Uso. Korang boleh follow aku dekat TikTok kalau nak layan WrestleMania sama-sama nanti. WrestleMania pula, SummerSlam sama-sama nanti, InsyaAllah lah. Kalau YouTube punya subscribers dan juga view mencanak-canak lepas ini, tak mustahil pun aku akan buat watch along dekat YouTube pula. Okay geng, itu sahaja kita punya perbincangan ataupun berita yang menarik dalam WWE minggu ini. Jangan lupa join grup Telegram aku ada sediakan link dekat bawah. Lepas tu nak beli barangan Gusti, korang boleh check it out dekat kedai Gusti. Alright, itu saja. Kita jumpa lagi 4 huruf 1 perkataan. Yo, assalamualaikum. Camera on, bell rings, welcome to the scene. Body slam stories on your mobile screen. Big pop moment, feel it through the phone. King of content in a danger zone.